Hai korang, untuk resepi hari ini saya nak buat kuih cara manis. Rangup di luar dan manis di dalam. Yang tak berapa suka manis tu boleh kurangkan gula. Masa letakkan inti gula tu letakkan sedikit saja, jangan letak banyak-banyak. Apa lagi, jom kita buat. Kita kisar lebih kurang 6 helai daun pandan untuk mendapatkan jus pandan. Masukkan 2 cawan air. Kemudian kita tapis. Air pandan yang kita perlukan adalah 2 cawan ya. Selepas tu kita masukkan semua bahan ke dalam mesin pengisar. 2 cawan tepung gandum, 1 cawan santan pekat, 1 biji telur, sedikit pewarna hijau, setengah sudu kecil garam. Masukkan semua sekali air pandan. Kemudian kita kisar sehingga halus. Dah kisar halus, sediakan penapis dan tapis supaya tidak ada tepung yang berketul. Panaskan acuan, sapu minyak dahulu pada acuan. Tuangkan adunan. Letakkan gula sebagai inti. Kalau nak manis, boleh lebihkan gula. Bagi siapa yang tak suka manis, letakkan sedikit sahaja. Tutup acuan dan bakar. Nak tahu kuih kita masak ke tidak? Semasa kita buka penutup, kuih kita mengembang. Maksudnya kuih kita sudah masak. Bolehlah kita keluarkan daripada acuan. Bakar sehingga semua adunan habis. Sudah bersiap kuih cara manis. Sesuai untuk minum petang ataupun untuk berbuka puasa. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.